Cantiknya snow. Ya Allah, rezeki hari ni. Kita dah sampai di Gapyeong Station. Ya Allah, cantiknya, putih-putih. Nami Island. Okey. Kita naik taksi hari ni. Kita dah sampai di Nami Island. Ni kalau korang nak naik zip wire, naik ke atas sini, macam kita orang mungkin naik ferry. Ferry dia harga 19,000 won round trip pergi balik. So jom kita pergi beli tiket and then naik ferry ke Nami Island. Last year dah datang sini, satu salji pun tak ada. Tapi this year alhamdulillah Allah bagi rasa, walaupun tak ada snowfall lagi. Esok nak balik lah. 6%. Ya. Malaysia. Ya. Jom rombongan Nami Island. Kena bawa bendera lah tu. Yang zipline atas. Wow, boleh naik atas. Nampaknya Nami Island membeku. Sampai kita cari makan dulu. Pagi tadi belum sarapan. Murah-murah kita putih. Jom kita cari kedai untuk sarapan. Tengok suasana. Dia balik dendam kat rumah, dia balik rumah. Suasana Nami Island. Dia tengok snowman kecil cantik. Ada dua. Tadi ingat nak cari makan dulu. Lepas tu nampak salji lupa lapar tu. Tak ambil lagi yang betul-betul portion sana pun sini. Lagi lah. Sini ada macam-macam kedai. Jadi banyak juga lah kedai yang halal untuk kita as Muslim nak makan. Sekarang kita nak makan dekat situ lah, Asian Family Restaurant Dongmun. Ini menu-menu dia. Ni beef jampong, jangmyeon, grilled beef bulgogi. Jadi restoran ni registered halal, Korean Muslim Federation Halal Committee. Yang ini kita makan spicy chicken duck galbi. Ayo orang yang kat dalam bukit ais tu dia. Ni pun sama, spicy chicken duck galbi. Sana spicy octopus. Jom makan-makan.
tengok suasana Nami Island full of snow. Cantiknya. Macam. Hai. Welcome to Nami Island. Dekat nak buat snowman. Bye. Annyeong. Settle trip Nami Island. Sekarang kita nak balik ke Seoul. Kita naik train macam tadi. See you next time Nami Island. Sekarang kita berada di Gangnam. Kita nak pergi ke Palace. Itu kedai-kedai budak-budak lifestyle. Kedai Palace tu kedai apa, Kim? Kedai streetwear. Yes sir. Ya, streetwear. Kalau geng-geng main skateboard boleh pergi sini. Kita nak pergi Palace. Kalau sempat kita nak singgah ke Supreme. Okay, let's go. Hiasan Christmas kiri. Sekarang kita berada di Rodeo Street. Rodeo Street dekat Gangnam ni satu street luxury, street mewah lah. Jadi banyak barang-barang branded streetwear kat sini. Kat depan ni. Sekarang kita dah sampai di Palace Gangnam. Wow. Wow, tengok dia punya design. Cantik eh? Pakaian ni cantik. Ni kita kata ni Kim. Malam ni kita pergi makan seafood dekat Noryanjin Fish Market. Sekarang kita tengah jalan, baru keluar dari exit Noryanjin. Bertemu kembali. Sekarang kita dekat Noryanjin Fish Market malam ni. Kita nak masuk pasar. Kita nak makan seafood. Jom kita tengok seafood apa kita nak makan malam ni. Ni pasar dia. Oh, king crab. Hello. Hello. Besar-besar, fresh. Ni udang. Banyak betul. Semua tempat ada jual king crab.
mereka yang Jadi semua dekat sini korang kena compare harga. Ada yang bagi murah, ada yang agak pricey. So kita orang tengah pusing-pusing lagi tengok yang mana berkenan. Ikan ada apa ni? Ikan apa ni? Pari ke? Tengok king crab dia full satu ni. 几天高不了吧？OK OK。 Dia pun tak nak bagi kosong. Dia bagi dua. Ya. Zero. Ya, okay. Okay. Already take out. It's not fresh. So this one is how much? This is three piece. Eh, Three piece, Mak, 15,000. Mak, Three Mak. piece, 15. Three? Three piece, 15,000. One, 3 piece 50,000. 15, 15. 1.5. Boleh dah. Tiga keping 15,000. Ya, tapi saya tak makan. Tak. Kami tak makan. Okey, aku makan dah. 3.15. Okay. Sekarang kita dah beli dah ikan dekat pasar. Sekarang dia bawa pergi kedai atas ni nak masak. Our restaurant have menu. Don't worry, I'll leave. Lita. These are our restaurant have menu. So 1 week waiting. We clear the table. Oh, okay. Okay, neighbor. Waiting here. Come down. Ya. Halo. Ada lain pula. Banyak orang. Oh yo. Macam ni makan kedai original Korea. Macam dalam movie dia borak-borak macam. Macam dalam drama. Jangan sing. Tengah sikit king crab. Satu ni. Jom kita buka. Potong. Tengok dia punya isi. Bismillah. Isi ada seafood kan? Habis licin. Kejap je. Malam sebelum balik, malam ni hujan. Sekarang pun masih hujan lagi. Basah habis. Tadi dah kenyang kita makan seafood dekat Norianjing. Jadi malam ni kita tapau egg bread sikit. Semua pakai payung. So sekarang tengah hujan.
Ni tadi tapau stokin sikit sebelum balik. Malam ni malam terakhir, last sebelum balik, kita lepak coffee bean. Jadi esok pagi jam 5 pagi macam tu dah nak kena keluar hotel, nak ke airport. So tengoklah suasana Korea tengah malam. Sekarang dalam pukul 11 kan? Last sebelum balik Malaysia, kita minum coffee bean. Coffee bean ni depan hotel je. Dia tutup pukul 12. Jadi inilah suasana Korea Myeongdong waktu tengah malam. Enjoy ngopi-ngopi. Esok pagi pukul 5 pagi dah nak gerak ke airport. Jom kita relax dulu. Sekejap lagi nak naik kemas barang. Lepas tu rehat jap. Pukul 4 lagi kena bangun esok ni. Bawah. See you esok pagi. Bye. Bye, Mizu Hotel. Jumpa lagi. Settle trip 2025. Next year datang lagi ke? InsyaAllah. Kita depan. Ni nak check out letak sini kan? Okay, letak dalam batu ni. Check out before 10. Before 10. Bukan, kalau kita check out awal before 10, letak situ. Kalau pukul 12 kita check out di kaunter atas pada pukul 10. So sekarang pagi ni kita nak grab bus pukul 5 pagi sekarang. Sejuk dah. Tahu semua. Jom. Di sardin lah kan. Suasana pagi buta Myeongdong Street. Sampah-sampah dia orang tak cuci habis ni malam. Kalau dekat Myeongdong, korang boleh pergi dekat sini Airport Bus. Jadi Airport Bus ni mula dari 4:30 pagi sini. Boleh datang sini. Nampak dia betul-betul depan Daiso. Daiso roller kan. Ya. Airport limousine dah sampai. Jadi kat sini korang boleh bayar cash ataupun money. Barang-barang banyak. Dia akan ada staff dia tunggu bawah ni. Selesai pay money. Okay, saya dah sampai di airport Ho Chi Minh. Okay, saya dah sampai di Incheon International Airport. Jadi make sure korang datang awal untuk check in awal. Korang tengok dia punya beratur nak masuk dalam. Tengok queuing panjang gila. Top. Sampai ujung. So datang awal tak kalut. Tak ada nak kejar-kejar flight. Boleh beratur dengan relax. Jom kita pergi toilet dulu kejap sebelum check in, buka pukul 7 lagi. Sampai sini saja untuk video kali ni. Sekarang kita dah pun nak balik ke Malaysia.
sama juga kita naik Vietnam Airlines. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe, share. See you next video. Bye bye. Kita naik tidur dulu kat dalam flight.